When Messi has the ball, 1-1-1, you are dead. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Malisa Syazana daripada DK3. Hari ini nak ceritakan tentang hak paten. Okey, apa itu paten? Paten adalah satu hak eksklusif yang dianugerahkan oleh pihak kerajaan untuk sesuatu rekod cipta baru, sama ada ia adalah satu produk ataupun satu proses. Okey, apa kepentingan paten ni? Okey, kepentingan paten ni adalah perlindungan paten atau pembaharuan utiliti memberi hak eksklusif kepada pemunya untuk membuat, mengguna atau menjual reka ciptanya di Malaysia. Okey, pemunya paten boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak lain yang melanggar haknya tanpa kebenaran pemunya paten. Okey, selalunya brand-brand besar di Malaysia ni ada yang membuat paten, tapi untuk small business selalunya tidaklah, sebab untuk nak buat paten ni terlalu mahal dan terlalu susah. Okay, sebab tu kita tengok dekat video depan tadi ada yang saya tunjukkan tentang menciplak sesuatu idea orang lain. Okey, akibat yang tak bermoral akan memberi kesan untuk jangka masa yang lama. Kesan buruk tersebut dari segi kerugian kewangan, hilang kepercayaan pembeli orang luar dan menurunkan moral pekerja-pekerja dan lain-lain. Okey, disebabkan small business ni dia tidak membuat paten, so masyarakat boleh mengambil idea tersebut untuk buat benda yang tak sepatutnya. So menciplak idea orang lain. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.